Dah 20 Jun tapi masih dalam status calon mohon. Macam mana ni, dapat tawaran ke tak sebenarnya ni? Okey, yang ini soalan adik-adik kita yang di UP_TVET. Saya yakin dan pasti masih lagi ada antara adik-adik kita yang masih lagi calon mohon. So tolong save video ini. Kongsikan video ini kepada kawan-kawan kita yang mungkin sekarang ini menantikan keputusan, yang hari ini dah 21 Jun. So, video ini akan menjawab persoalan anda. Tolong tag nama kawan-kawan anda dekat ruangan komen supaya mereka dapat jumpa video saya ni. So, untuk menjawab persoalan ini, seperti mana video saya sebelum ni yang saya bagi tahu, untuk satu-satu program TVET ataupun program kemahiran, mereka agak sangat mengutamakan berkaitan dengan kapasiti. Contoh, satu-satu program dia hanya boleh ambil maksimum 25 orang sahaja. Contoh satu kelas. Satu kelas 25 orang sahaja kalau di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. So bergantung pada institusi dan kolej yang telah menawarkan program kepada anda, dia boleh ambil berapa orang ataupun berapa kapasiti sahaja untuk satu-satu intake. So mungkin program yang anda dah apply, mungkin kapasiti penuh, cepat penuh disebabkan kapasiti sudah penuh. So maksudnya anda dah tak boleh dah terlambat sebab anda terlewat untuk setuju terima yang video saya sebelum ni. So kepada mereka yang masih calon mohon, kepada mereka yang masih boleh katakan kapasiti penuh, apa yang anda perlu buat adalah 23 Jun ini, hari Isnin, apa yang anda perlu buat adalah anda kena buat rayuan. Dan tips saya nak bagi, rayuan pastikan anda rayu program yang selain daripada anda mohon sebelum ni. Sebab program yang anda nak mohon pada tempoh rayuan nanti, kalau anda mohon program yang dah kapasiti penuh, mustahil untuk anda dapat program tu sebab dah kapasiti penuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau anda masih calon mohon sehingga semalam masih lagi tak dapat keputusan, jangan mohon program itu sebab program itu mungkin anda tidak memenuhi syarat kelayakan. So nasihat saya, tolong apply program selain daripada anda mohon sebelum ini. Dan yang kedua, tips kedua adalah apa yang anda perlu buat adalah bila anda buat rayuan bagi program tersebut, contoh anda buat rayuan program Funnel Evo College, dan apa yang anda kena buat adalah untuk nak dapatkan kesungguhan anda call Funnel Evo College, bagi tahu dekat Funnel Evo College saya betul-betul nak sambung belajar dan saya memang nak belajar dekat sini. So itu antara salah satu antara perkara yang mungkin pihak college boleh terus approve anda punya permohonan dan terus anda boleh dapat surat tawaran.